السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تلمع، من عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، yang dimuliakan dan fadil Ustaz Syaharuddin Abdul Aziz, Mudir Akademi Tahfiz Abdul Aziz, seterusnya para asatizah dan anak-anak tahfiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara okey tak? Macam perlahan. Nah, sikit. Kalau boleh kuat sikit mikrofon. Bismillah. Okay. Baik, alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmatnya dan peluang yang diberikan pada pagi ini, pagi Jumaat yang berbahagia ini, untuk kita sama-sama bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala dalam pada membincangkan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quran, sebuah karya yang ditulis dalam Ulumul Quran, pada ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi alhamdulillah, melalui ilmu ini kita dapat mengenali Al-Quran dengan lebih baik, kita dapat mengetahui lebih banyak perkara tentang Al-Quran, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi amalan baik di dunia dan di akhirat. Amin. Okay, baik. Jadi alhamdulillah kita dah sampai bab yang kelima, betul? Tartibul Qur'ani wa jam'uhu. Itu tartib ni penyusunan Al-Quran, jam'uhu pengumpulan. Jadi maksudnya penyusunan Al-Quran dan pengumpulannya. Maksudnya okay. Tapi bila tajuk kecil dia tulis jam'ul Quran wa tartibuhu. Ustaz tak tahu kenapa. Tajuk besar tartibul Quran wa jam'uhu. Tajuk kecil jam'ul Quran wa tartibuhu. Ala kulli hal maknanya sama dah. Okey. Jadi kita dah sampai ke satu peringkat. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang wahyu, betul? Kita dah belajar tentang wahyu, bagaimana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah bahas tentang ayat yang pertama turun, ayat yang terakhir turun. Jadi sekarang ni kita kata dah, kita nak pergi ke peringkat yang seterusnya. Ni wahyu dah selesai. Wahyu dah selesai turun. Nampak tak macam mana disusun tajuk? Mula dicerita tentang wahyu, kemudian dicerita pertama turun sampai ayat terakhir turun. Kemudian bila semua ayat dah turun, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang berlaku selepas tu? Jadi berlaku satu peristiwa yang memberi kesan kepada seluruh umat Islam sampai ke hari ini, iaitu yang namanya Jam'ul Quran. Jam'ul Quran ni maknanya mengumpulkan ataupun pengumpulan ataupun menghimpunkan Al-Quran. Kenapa nak kena himpun Al-Quran? Sebab Al-Quran sebelum itu tidak terhimpun di satu tempat. Okey, dia ditulis. Sebab tu dia punya nama dia bukan penulisan Quran, bukan Kitabatul Quran, bukan. Nama dia apa? Jam'ul Quran. Sebab Quran ni ditulis dah. Ada dah, tulisan tu ada. Semua ayat ada ditulis. Semua ayat, daripada ayat pertama sampai ayat terakhir ada ditulis. Ada sahabat yang tulis. Tetapi apa yang tak ada, apa yang kurang pada waktu itu? Pengumpulan, tidak dikumpulkan. Dia bukanlah kekurangan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan kekurangan, kerana tak ada keperluan, tidak ada hajat untuk dikumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi. Okey, nanti kita akan tengok kenapa. Cuma keperluan itu datang setelah itu. Jadi keperluan itu menjadi semakin mendesak setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ada keperluan, ada hajat, barulah timbulnya cadangan untuk menghimpunkan Al-Quran di satu tempat. Dan daripada peristiwa inilah
daripada suhuf yang pertama ni dihimpunkan menjadi mushaf. Kemudian Quran mushaf tu berkembang sedikit demi sedikit melalui pelbagai peringkat dalam tempoh 1400 tahun ni kan, 1440 berapa tahun ni, maka telah melalui pelbagai kita kata perubahan, evolusi, dalam masa yang sama mengekalkan keaslian. Itu hebatnya Al-Quran. Walaupun banyak benda yang berubah di dalam mushaf, tapi ada yang tidak berubah, iaitu ayatnya. Ayatnya tetap ayat yang sama, ayat yang tulen, ayat yang original. Walaupun dah macam-macam berlaku perubahan, mushaf hari ini tak sama langsung macam mushaf zaman dulu. Betul tak? Siapa pernah pergi museum? Pernah pergi tak museum-museum kesenian Islam ke? Pernah pergi tak? Pernah pergi tak pameran-pameran dia tunjuk Quran lama? Pernah tengok tak? Quran yang 500 tahun dulu, 800 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Pernah tengok tak? Siapa pernah tengok? Ada yang pernah tengok? Lain sama ke tak sama? Boleh baca tak? Nak baca pun tak boleh. Kita ni yang hidup pada tahun 1447 Hijrah ni, kalau tak belajar nak baca Quran yang lama tu, nak baca pun tak boleh. Nampak tak? Begitu sekali perubahan yang berlaku. Tetapi yang penting ayatnya tetap sama. Daripada Quran tu mulanya hanya tulisan yang kosong, tak ada titik, tak ada baris. Lepas tu bertambah ada baris, kemudian bertambah ada titik. Kemudian baris-baris tu berasal daripada titik, berevolusi jadi fathah, kasrah, dhammah yang kita kenal, tanwin, tasdid, hamzah wasal, sukun, apa benda lah, semua benda yang ada dalam tu, tanda waqaf ibtidah dan sebagainya. Sampai hari ni Quran ni dah jadi warna-warni. Dah ada pula waqaf ibtidah, mushaf waqaf ibtidah, ada mushaf tu, ada mushaf ni, macam-macam. Tetapi ada yang kekal sama, iaitu ayat Al-Quran itu sendiri. Macam mana hebatnya Al-Quran ni yang dijaga oleh Allah SWT, yang mana inilah nikmat yang tak diberikan kepada kitab-kitab sebelum ini ataupun umat-umat sebelum ini, yang mana kitab mereka tu berubah dalam waktu yang sangat cepat. Dalam tempoh beberapa ratus tahun dah tak boleh dah pakai dah. Taurat dan Injil tu dah tak lagi original, dah tidak asli lagi. Ayatnya sudah tidak sama dengan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Sedangkan Taurat dan Injil tu juga kalam Allah. Tapi dah tak ada dah, kalau kita nak cari Taurat, nak cari Injil pun dah tak ada dah. Tak boleh nak. Sebab Allah tak jaga. Kenapa Allah tak jaga? Sebab Allah tak nak jaga. Itu je. Allah tak sebut dia akan jaga Taurat. Kalau dia sebut dia nak jaga Taurat, dia akan jaga Taurat, dia akan jaga Injil, sudah pasti Taurat dan Injil tu boleh kita baca sampai sekarang. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan Taurat dan Injil, dia kata kami minta mereka untuk jaga. Kan? Ustaz Salim sebut ayat, inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada. Allah Ta'ala sebut bima ustuhfizu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada belajar tak saraf? Ada belajar tak? Wazan-wazan ada belajar tak? Nahu saraf ada belajar? Sikit. Jadi kalau ada alif sinta, wazan ada alif sinta, maknanya dia menjadi satu makna yang baru, iaitu kita kata meminta. Antara maknanya adalah meminta. Contoh kita kata istighfar. Maksud istighfar minta ampun. Ghafara tu apa maksudnya? Mengampunkan, kan? Ghafara yaghfiru, mengampunkan. Istaghfara yastaghfiru, maknanya minta ampun. Ialah hafizah yahfazu, maknanya menjaga. Istahfadha yastahfizu, meminta untuk dijaga. Jadi ustuhfizu, mereka diminta untuk dijaga. Jadi maknanya Allah Ta'ala meminta Bani Israel untuk menjaga Taurat dan Injil. Dan tentulah mereka ni bangsa yang tak boleh nak dipercayai, kan? Jadi sudah tentu akan berlakulah perubahannya. Tak sama bila Allah Ta'ala turunkan Quran, dia kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna, berapa kali inna dalam tu? Inna satu, nahnu nazzalna, ada nazzalna, ada na belakang tu. Wa inna lahu lahafizun, 4 kali. Nahnu. Dalam inna tu ada nahnu, dalam nahnu tu ada nahnu, dalam nazzalna tu ada nahnu. Itu wa inna tu ada nahnu lagi dalam tu. Sesungguhnya kami
Kalau kita nak terjemahkan tu berapa kali kami tak tahu. Dalam bahasa Melayu tak nampak. 2 kali kami je, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Gitu je. Tapi dalam bahasa Arab tu, kalau kita keluarkan berapa kali nahnu dalam tu, ada banyak nahnu dalam tu. Kami yang jaga. Kami sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan yang jaga Al-Quran. Jadi dah pastilah Allah Ta'ala yang jaga, tak siapa lah yang boleh ubah benda yang Allah jaga kan. Siapa yang boleh ubah kan? Bila benda tu Allah kata dia yang jaga. Okey, tak samalah kuasa Allah, kuasa makhluk. Walaupun orang cuba untuk ubah, tapi dia tetap tidak akan berubah, tidak akan diseleweng. Cubaan tu ada, cubaan tu banyak. Daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang ada je kan? Tapi dia tetap sama, dia tetap kekal, tak berubah di telan zaman. Okey. Jadi tengok kata pengarang di sini. Qala al-muallif rahimahullah taala, qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun al-Quran qad jumi'a fi al-mushaf lima kana yataraqqabuhu min wurud nasikh li ba'd ahkamihi aw tilawatihi. فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين بجمع القرآن، وذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة. فكان ابتداء ذلك على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب الصور. Nabi SAW wafat dalam keadaan Al-Quran tidak dibukukan. Bagaimana Nabi wafat dalam keadaan Quran ini masih belum lagi dihimpunkan di satu mushaf. Ini adalah kerana menunggu kemungkinan ada ayat-ayat Quran yang menasahkan setengah hukum dan bacaan ayat Quran yang lain. Di satu sebab lah, bila ayat itu dah tulis, ada ayat yang lain yang turun akan membatalkan ayat itu. Satu perjuangan akan padam. Bila tak padam, nanti jadi bercampur lah ayat Quran dan bukan ayat Quran. Faham tak? Dan macam yang tak sebut lah, ada ayat lagi nak turun, nak susun dan sebagainya. Okay? Apabila terputusnya wahyu dengan kewafatan Nabi SAW, dah tak adalah ayat Quran yang akan turun. Bila Nabi wafat, baru tak ada ayat Quran turun. Kan? Mungkin walaupun ada orang dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul yang baru, Rasul Melayu lah, Rasul apa lah, Walid lah, apalah, kan? Tak ada. Tak ada lah. Walaupun mungkin ramai yang nak jadi Nabi lagi kan, nak jadi Tuhan pun ada. Tapi tak ada lah. Quran ni tak ada ayat yang terakhir. Semuanya turun pada Nabi SAW saja, pada hayat Nabi SAW. Jadi bila dah terputusnya wahyu, confirm dah komplit lah, barulah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Khalifah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin, untuk mengimport Al-Quran sebagai menyempurnakan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memelihara Al-Quran. Langkah pertama, pengumpulan Al-Quran dimulakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq atas usul yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran telah pun ditulis, cuma tidak dihimpunkan pada satu tempat dan tidak tersusun surah-surah di dalamnya. Okay, faham kan? Jadi sebenarnya Quran ni dah dihimpunkan. Sebenarnya kalau kita kata jam'ul Quran yang pertama sekali adalah pada zaman Nabi. Tapi jam'ul Quran fi sudur, itu Quran ni dihimpunkan di dada-dada, di dada Nabi SAW dan dada para sahabat. Jadi sebenarnya Quran ni pernah dah dikumpulkan dah pada zaman Nabi. Tadi di mana? Di dada para sahabat, di dalam hafalan, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, tetapi tak ada dalam bentuk fizikal. Tak ada hard copy, tak ada lagi. Ada soft copy je. Okey, soft copy je. So soft copy tu dia download, dia transfer waktu dalam halaqah kan, dia transfer guru baca satu ayat, anak murid baca. Itulah cara dia dulu. Dia punya bluetooth, dia punya apa nama, Android zaman tu, daripada otak ke otak, daripada mulut ke mulut. Tapi hard copy tak ada. Macam tu lah.
Okey. Boleh download dia, tapi tak ada hard copy. Jadi nak hard copy itu ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal haqiqatu apa ni? Ada semua di sini Wal haqiqatu anna al-Quran al-Karim jumi'a fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ard Jibril alaihi, thumma jumi'a fi as-suhuf fi ahdi Abu Bakr As-Siddiq, wa jumi'a thalithan fi ahdi Uthman wa huwa tartibus suwar. Sebelum Ustaz cakap, buku ni dah cakap dah. Jadi sebenarnya Quran ni dah dikumpulkan pada zaman Nabi dengan baginda membentangkan dan membacakan kepada Jibril. Jadi sebenarnya salah ni terjemahan ni. Kalau ikutkan dalam bahasa Arab, bi'ard Jibril alaihi, maknanya dengan bacaan Jibril ke atas Nabi. Sebenarnya sama. Sebenarnya dia dua-dua. Nabi Jibril baca kat Nabi dan Nabi baca kat Jibril. Dia betul, yang betul ni macam tu. Jadi dalam kaedah talaqi al-Quran, atau talaqi al-Quran, ini belajar al-Quran, cara yang paling teragung sekali adalah nombor satu yang kita panggil al-ardu was-sama', ataupun dalam bahasa lain dipanggil at-talqin. Itu talqin, bukan talqin yang apa kat jenazah tu, bukan. So talqin ni dalam bahasa Arab, laqana yulaqinu. Talqin ni maknanya orang baca dan yang dengar tu ikut. Itu dipanggil talqin. Guru baca satu ayat, pelajar ikut. Guru baca satu ayat, pelajar ikut. Itu kita panggil apa? Talqin. Kan? Jadi kalau pergi kat Masjid Nabawi, ada halaqah, dia tulis halaqat at-talqin. So jangan ingat dia orang belajar pengurusan jenazah, bukan? Sebenarnya dia belajar Quran. Jadi talqin ni maknanya guru baca, murid ikut. Ini cara talaqi yang paling nombor satu lah, yang hari ni dah tak ramai orang buat lah. Yang ni nombor satu. Okey, guru baca ikut, kan? Bila Jibril baca Iqra bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW ikut sampai habis satu Quran. Itu cara Nabi belajar dengan Jibril. Okey. Kemudian cara yang kedua kita panggil al-ard. Al-ard ataupun kita panggil at-tasmi'. Tasmi' ni maknanya pelajar baca lah, guru dengar. Macam kita buat hari ni, kan? Hari ni bila kita hafal Quran, siapa yang baca? Ustaz Ali baca ke kita yang baca? Ustaz Ali, kita lah yang kena baca, kan? Kalau Ustaz Ali dia baca, kita yang dengar, tak jadi apa lah, kan? So itu cara kedua yang dipakai hari ni lah. Okey. Dan yang ketiga dia panggil as-sama'. As-sama'. Ini tiga kaedah talaqi al-Quran. As-sama' ni maknanya guru yang baca, pelajar yang dengar. Guru yang baca, pelajar yang dengar. Jadi semua cara ni diamalkan pada Nabi SAW lah. Nabi dengan Jibril, Nabi pakai talqin. Sahabat-sahabat dengan Nabi, mereka tasbih pada Nabi. Dan ada kala Nabi baca kepada sahabat. Macam kisah Nabi SAW dengan Ubay bin Ka'ab, kan? Inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Quran. Ubay bin Ka'ab kata, Allahu sammani, Allahu sammak. Adakah Allah yang sebut nama aku pada kau Rasulullah? Kata Nabi baca Nabi pun dia tidak kafir. Sama juga dengan kisah Ibnu Mas'ud. Nabi kata apa nama? Dalam kisah Ibnu Mas'ud yang baca kepada Nabi SAW, Iqra' 'alayya al-Quran. Jadi Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca kepada Nabi. Jadi semua ada yang amalkan kepada Nabi SAW. Jadi sama ni lebih kepada kalau nak bagi sanad riwayat, sanad tabarruk, itu sajalah. Okey, maknanya guru baca, pelajar dengar. Dan diamalkan banyak dalam apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis. Orang buat majlis sama, kan? Guru yang baca, kita tak baca, kita dengar, kita dapat sanad. Tapi Quran hari ini tak boleh buat pakai sama ni, tak jadi Quran. Kecuali untuk barakah, itu saja. Tapi maknanya nak ambil sanad secara sama tak ada dah hari ni. Sebab kita bukan macam zaman Nabi dulu, kan? Dengar dah cukup. Sebab masing-masing dah fasih, dengar tu cukup lah, kan? Dengar tu nak bagi ada transfer je, kan? Jadi sekarang cara nak talaqi Quran sekurang-kurangnya mesti tasmi'. Kita baca dulu. Dan yang lebih afdal lagi, kita panggil at-talqi. Guru baca dulu, kita ikut. Guru baca, kita ikut. Guru baca, kita ikut. Itu betul-betul cara Nabi SAW. Okey. Kemudian jadi kita kata jawab Al-Quran yang pertama adalah bacaan Nabi dengan Jibril, dan juga bacaan sahabat-sahabat kepada Nabi SAW. Maknanya kita kata peringkat periwayatan secara syafawi, secara lisan, secara kita kata suara sahaja. Kemudian pada zaman Indonesia pula, pada zaman Abu Bakar Siddiq,
banyak makan daging gepuk kan. Sekarang kita keluar pula zaman. Okey. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dihimpunkan di satu tempat yang namanya dipanggil suhuf. Apa beza suhuf dengan mushaf? So suhuf ni dia tidak betul sistematik. Namanya sasar ini. Dia tak sistematik macam mushaf. Maknanya pengumpulan pada zaman Abu Bakar, dia hanyalah sekadar mengumpulkan semuanya yang pernah ditulis, yang pernah dihafal, yang pernah ni, semuanya dihimpunkan di satu tempat. Okey, supaya ada rujukan di satu buku, di satu tempat, di satu kita kata satu salinan. Okey, kemudian disusun sekali lagi ataupun dihimpunkan sekali lagi pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Okey, dengan menurut turutan surah-surahnya. Jadi tartibus surah mengikut pengarang ni, penyusunan surah tu berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Baik, jadi setiap himpunan, setiap jamaah ini ada peranan dia lah. So peranan Abu Bakar menghimpunkan Quran, menghimpunkan mushaf tak sama macam Sayyidina Uthman. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa buat dua kali? Kenapa Abu Bakar tak buat, kemudian Uthman buat lagi? Nanti kita akan tengok lah kalau dia ada cerita lah kat sini. Okey, jadi kalau dia tak ada cerita kat sini, saya tak cerita. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tujuan Al-Quran ini dikumpulkan di satu tempat adalah supaya Al-Quran itu tidak hilang tanpa rujukan. Jadi macam yang kita sebut sebelum tu, Quran ni ada di dada para sahabat, di dalam hafalan para sahabat. Jadi kalau sahabat tu mati, matilah sekali Quran tu dengan dia, kan? Tak ada dah Quran tu, kan? Hilanglah satu orang yang hafal Quran. Jadi kalau semua mati, macam mana orang nak rujuk siapa? Kan? Jadi bila berperang, ada yang mati, syahid. Jadi lama-lama makin sikit orang yang hafal Quran yang tinggal. Jadi kalau tidak ditulis Al-Quran ini di satu tempat, maka akan hilanglah keseluruhan Al-Quran. Jadi itulah tujuan Al-Quran dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, ringkasnya macam tu. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Quran dah ada. Kenapa? Apa lagi masalah? Masalah yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman adalah masalah yang berbeza dengan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa masalahnya? Pada zaman Sayyidina Uthman, umat Islam dah semakin ramai. Jadi kawasan negeri Islam ni, jajahan ataupun wilayah Islam ni jadi semakin luas. Dulu Islam ni asas-asas kat mana? Dia kat Madinah, kat Mekah, kan? Dia berkembang sampai ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Iraq, ke mana. Jadi dah makin ramai orang yang masuk Islam. Okey. Jadi daripada pelbagai latar belakang, jadi akan berlaku pertelingkahan, perbezaan, percanggahan pada cara membaca Al-Quran, dan ianya telah berlaku pada zaman itu apabila para tentera bertemu untuk berlatih, untuk menghadapi peperangan di Syam, kan? Tentera daripada Madinah dengan tentera daripada Iraq berkumpul di Syam. Jadi mereka masing-masing bila baca Quran, mereka dengar bacaan orang Madinah tak sama dengan orang Kufah, orang Kufah tak sama dengan orang Madinah. Jadi apa yang berlaku? Bergaduh, kan? Kata baca Quran patutnya macam ni, dia tak patutnya macam ni, dia tak patutnya macam ni. Lalu bergaduh, lama-lama kafir mengkafir. Jadi takfir, jadi bergaduh, jadi nak berperang. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Madinah, mengadu hal ini kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata, adrikil ummah qabla an yakhtalifu ikhtilaf al-yahudi wal nasara. Selamatkan umat ini wahai Uthman sebelum mereka berpecah seperti berpecahnya Yahudi dan Nasrani. Jadi daripada peristiwa itulah berlakunya penghimpunan ataupun pengumpulan Al-Quran
sekali lagi pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dengan resam yang kita kenal pada hari ini dengan resam apa? Resam Uthmani. Kalau tak tahu mana datang perkataan resam Uthmani itu. Uthman itu siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nampak? Okey, jadi itu dia resam Uthmani. Resam Uthmani ni bukan Quran yang kita tengok hari ini tulisan cantik tu kan. Okey, resam Uthmani ni nanti kita akan cerita pada waktunya. Kita nak kata maknanya Al-Quran ini ditulis dengan satu sistem tulisan pada waktu itu dengan tujuan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dengan satu mushaf. Okey, yang mana pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebenarnya sebelum Abu Bakar As-Siddiq menghimpunkan mushaf tu, adalah sahabat-sahabat lain yang tulis mushaf sendiri. Faham tak? Masa mereka talaqi dengan Nabi, ada sebahagiannya yang ada catatan sendiri. Contohnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Ubay bin Ka'ab. Ada mungkin catatan tu tak lengkap. Okey? Ada yang catatan tu tak sama dengan mushaf lain. Ada yang catatan tu bercampur mungkin antara Al-Quran dengan bukan Al-Quran, bercampur Al-Quran dengan tafsirnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebelum ada suhuf Abu Bakar, sudah ada sahabat-sahabat yang lain yang ada mushaf sendiri, tapi mushaf tu semua mushaf peribadi, mushaf personal lah kan. Macam ni kan, orang buat buku nota macam ni kan. Jadi boleh pakai tak untuk semua orang. Jadi mungkin ada benda tak lengkap, ada benda yang ni benda personal, tak rasmi. Jadi apabila berlaku pengumpulan sekali lagi pada zaman Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman memerintahkan untuk semua mushaf selain daripada mushaf Uthman tu, yang dipanggil Masahif Uthmaniyah tu, untuk dibakar, supaya tak ada lagi orang baca Quran dengan mushaf-mushaf yang selain daripada mushaf Sayyidina Uthman. Jadi dapat tak apa bezanya pengumpulan Quran pada zaman Uthman dan pada zaman Abu Bakar? So cerita dia sebenarnya lebih panjang lagi lah. Okey, jadi tak apa, kita cuba cerita dulu mengikut kitab. Nanti kita akan cerita lebih panjang lagi insya-Allah. Okey. Baik. Fa fi 'ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali ke zaman Nabi dulu. اتخذ بعض الصحابة كتابا وكان صلى الله عليه وسلم يستدعي بعضهم عند نزول الآيات فيكتبونها على ما توفر من وسائل الكتابة آنذاك نسخة تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخرى يحتفظ الكاتب بها لنفسه. ويوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرقاع وسواها مما كتبت عليه الآيات عند زوجاته رضوان الله عليهم. Okey, ini kembali pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Rasulullah, baginda telah melantik beberapa orang sahabat sebagai penulis Al-Quran. Siapa penulis Al-Quran? Jom kita tengok nama-nama penulis wahyu. Kita panggil Kutabul Wahyi, sekumpulan para sahabat Nabi SAW yang ada kelebihan menulis. Yang mana kelebihan menulis ni tak ada pada semua orang pada zaman Nabi SAW, termasuk Nabi SAW sendiri tidak tahu menulis. Jadi ada sahabat-sahabat yang dia expose, dia banyak terdedah dengan dunia luar, dia banyak musafir, dia banyak jumpa dengan bangsa-bangsa lain yang biasa menulis. Maka mereka ni belajar dengan orang-orang luar ni, sehingga mereka ada kemampuan untuk menulis. Yang mana umat Quraisy umumnya pada asalnya adalah umat yang tidak la taqra wa la tahsub, umat yang tak membaca dan tak tahu mengira. Tak tahu membaca, tak tahu menulis, tak tahu mengira. Ini pada asalnya lah. Okey, tapi ada sahabat-sahabat yang pandai menulis, yang dilantik oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu di hadapan Nabi SAW. Jadi mereka ni tulis, bukan tulis lepas balik rumah, tak, tulis di hadapan Nabi pada ketika wahyu itu turun. Okey. Ustaz dah terjemahkan belum? Okey. Pada zaman Rasulullah, baginda telah melantik beberapa orang sahabat sebagai penulis Al-Quran. Apabila berlaku penurunan wahyu, Rasulullah SAW akan memanggil mereka untuk menuliskannya di atas alatan-alatan penulisan pada zaman itu.
Satu naskah disimpan oleh baginda, manakala yang satu lagi dipelihara oleh penulis itu sendiri. Apabila baginda Nabi SAW wafat, semuanya disimpan oleh isteri-isteri baginda. Okey. Jadi antara nama penulis wahyu adalah khulafa yang empat tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian Aban bin Sa'id, Al-Abid Al-As, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Mu'ad bin Jabal, Arqam bin Abi Arqam, Sabit bin Qais, Hanzalah bin Ar-Rabi', Khalid bin Sa'id, Khalid bin Al-Walid, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Sa'ad, Amir bin Thuhairah, Abdullah bin Arqam, Abdullah bin Zaid, Al-Ala bin Al-Hadrami, Muhammad bin Maslamah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan nama-nama ini. Sebanyak berapa orang? Ada 23 orang. 23 orang penulis wahyu. Okey, jadi ini yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir lah. Ada orang lain, ada mungkin lebih lagi daripada ini, ada yang kurang daripada ini. Ini yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada 23 orang penulis wahyu yang tulis di hadapan Nabi SAW, dan Nabi akan membetulkan tulisan itu. Macam mana dia betulkan tulisan itu? Sedangkan Nabi tak bawa tulis. Maknanya mereka bukan baca lah. Baca itu kepada Nabi SAW. So apa-apa yang kurang, mereka akan dibetulkan oleh Nabi SAW sendiri. So tulisan itu sendiri dah ditulis dengan, kita kata, standard yang tinggi. Maknanya dipercayai lah. Kita kata tulisan ini dah verified oleh Nabi SAW sendiri, telah disahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ini bukan tulis sendiri, lepas balik tulis conteng kat dinding, bukan tak. Ini tulis depan Nabi SAW. Okey, kemudian وروى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت بذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن إجماعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدره بما يكتب عمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسر واللخاف وصدور الرجال. ووجدت آخر صلاة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، وهو قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن عن عبد بن خير قال سمعت علي يقول عن الله الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. Jamaah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Zaid bin Sabit adalah sosok yang sangat penting, tokoh yang sangat penting dalam pengumpulan Al-Quran. Kenapa? Dia digunakan khidmatnya pada zaman Abu Bakar dan sekali lagi pada zaman Uthman. Kenapa? Ya? Dia orang yang terakhir. Aywa. Siapa yang kata? Abdullah. Okey. Jadi itu jawapan Abdullah, iaitu Zaid bin Sabit adalah orang yang terakhir yang mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Tetapi lebih tepat lagi, Zaid orang yang mendengar bacaan terakhir Nabi. Itu lebih betul. Zaid adalah orang yang mendengarkan bacaan terakhir Nabi SAW di hadapan Jibril. Jibril
al-'ardatul akhirah. Al-'ardah al-akhirah maknanya al-'ardah ni tasmi' lah. Tasmi' terakhir Nabi SAW pada tahun terakhir hayat Nabi SAW. Siapa yang dengar? Zaid bin Sabit. Jadi Zaid lah orang yang tahu bagaimana Al-Quran yang terakhir, yang mana yang dah dimansuhkan, yang mana yang ada, yang mana susunan dia macam mana, susunan lepas surah ni surah apa. Jadi semuanya Zaid bin Sabit yang tahu. Jadi ini kelebihan Zaid bin Sabit yang tak ada pada sahabat-sahabat lain. Jadi bila ada projek-projek Quran dia nak buat jawatan puasa, ahli lajnah dia akan lantik Zaid bin Sabit lah sebagai dia punya ketua dia, ketua pelaksana. Okay. Jadi Zaid bin Sabit cerita, Abu Bakar menyampaikan kepadaku berita pembunuhan atau kematian tentera Islam dalam perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang dengan siapa? Dengan Al-Muqtadin, Musailimah Al-Kadzdzab. Okey. Jadi ramai yang meninggal dalam peperangan itu. Pada ketika itu Umar ada bersama dengan Abu Bakar. Okey. Kata Abu Bakar kepadaku, Umar telah datang kepadaku memaklumkan bahawa jumlah korban di kalangan sahabat yang ahli dalam Al-Quran semakin meningkat di dalam perang Yamamah. Dan beliau bimbang jumlah mereka akan meningkat dan sekaligus akan menghilangkan Al-Quran. Beliau mengasyurkan agar aku mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada Umar, bagaimana kita hendak lakukan sesuatu sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya? Kata Umar, demi Allah, sesungguhnya ia adalah perkara yang baik. Maka sentiasalah Umar berulang-alik menemuiku sehingga Allah membuka hatiku untuk melakukannya seperti yang dilihat oleh Umar. Jadi idea pertama datang kepada siapa? Umar. Jadi Umar Al-Khattab ni dia memikirkan kita kata masa depan umat dan masa depan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana umat ni akan hidup dengan Al-Quran pada waktu akan datang. Kalau tidak ada salinan mushaf yang mereka boleh jadikan rujukan apabila matinya penghafal Al-Quran. Jadi Umar yang berfikir dulu, dan Abu Bakar merasa berat pada awalnya untuk melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita lihat dalam kalangan para sahabat pun ada sedikit perbezaan pada cara berfikir, kan? Di Umar Al-Khattab ni dia lebih, kita kata, ada keterbukaan sedikit untuk melakukan sesuatu yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Bukan kita kata Sayyidina Umar melakukan bid'ah, tetapi maknanya Sayyidina Umar memikirkan bagaimana untuk menjaga kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Sebab tu kita ada satu cabang dalam pendalilan usul fiqh, nama dia al-maslahah al-mursalah ataupun al-masalih al-mursalah. Jadi maslahah al-mursalah ni apa dia? Dia adalah perkara yang baik yang berlaku selepas zaman Rasulullah SAW. Apa ciri-ciri dia? Ciri-cirinya antara bezanya dengan bid'ah adalah dia berlaku selepas zaman Rasulullah kerana pada zaman Rasulullah benda itu tak boleh berlaku. Itu ciri-ciri dia yang paling penting. Benda itu berlaku lepas zaman Rasulullah, dia sama benda baru. Macam bid'ah juga. Tapi yang beza dia adalah dia berlaku pada zaman Rasulullah, dia berlaku selepas zaman Rasulullah, dan perkara itu tak boleh berlaku pada zaman Rasulullah. Contoh macam pengumpulan Quran ni lah. Kenapa Nabi tak himpun Quran? Sebab tak boleh. Faham tak? Tak boleh dan tak ada keperluan. Contohnya. Jadi sebab tu dia berlaku cadangan tu lepas zaman Rasulullah, zaman sahabat. Nampak tak? Dan yang kedua, dia berlaku pada wasilah, pada media, pada perantara, bukan pada perkara akhir itu, bukan pada ibadat itu sendiri. Jadi yang berlaku sekarang ni adalah perubahan pada wasilah, mewujudkan Quran itu dalam bentuk mushaf supaya boleh dibaca Al-Quran itu dengan betul. Jadi tak ada apa yang berubah dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ini tidak ada yang berubah. Tak ada apa yang berubah. Ayatnya ayat yang sama. Tapi apa yang berlaku, ada wasilah untuk baca Al-Quran itu dengan salinan hard copy, dengan salinan fizikal. Faham tak? Jadi dia berlaku pada wasilah, bukan pada ghayah, bukan pada perkara itu sendiri. Okey, contoh mudah.
azan pakai mikrofon. Boleh ke tak boleh? Kenapa boleh? Sebab mikrofon tu cuma apa? Wasilah. Tapi azan tu berubah lah. Ada tak Allahu Akbar jadi 3 kali ke? Hayya 'alas salat jadi 5 kali? Ada tak? Ataupun ada tak kita buang syahadah dalam azan? Lafaz azan tu berubah tak? Tapi apa yang berubah? Cara menyampaikan azan. Faham tak? Dulu orang kena panjat tingkat 18 kan? Azan bagi orang dengar. Sekarang orang kat bawah tapi speaker kat tingkat 18. Sama tak? Ada perbezaan tapi ada persamaan. Suara sampai daripada atas. Tapi orang dekat bawah. Jadi nampak tak? Itu contoh. Itu beza dia. Jadi kalau benda tu berlaku pada ibadat tu sendiri yang berubah, itu dia panggil bidah. Tapi kalau benda tu berlaku pada wasilah, maka itu dia panggil maslahah. Al-maslahah al-mursalah. Boleh beza dah sekarang. Jadi Quran ni dia masuk dalam bid'ah, tu masuk dalam maslahah. Maslahah mursalah. Al-maslahatul mursalah. Mushaf dia hanyalah wasilah kepada kita boleh baca Quran dengan betul. Sama juga mushaf tu daripada togel, tak ada titik, tak ada baris, orang tambah titik, orang tambah baris, orang tambah satu, orang tambah tanwin, orang tambah sukun, tambah hamzah wasal, tambah tanda waqaf tidak. Buat pula warna merah untuk idgham, warna hijau untuk qalqalah, warna-warni. Buat pula dalam telefon Android, buat pula Quran dalam pen, buat pula Quran kita boleh baca keluar ayat tartil Quran. Jadi itu semua tu inovasi tak? Inovasi. Maknanya pembaharuan. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh sebab dia adalah wasilah. Dia bukannya ghayah, bukan kita ubah tu ayat Quran tu. Bukan. Tapi dia wasilah tu berbeza supaya orang boleh baca Quran tu bunyi dia sama macam yang asal. So boleh faham tu beza dia. Okey. Baik. Jadi Umar Al-Khattab sama orang yang sama mengikutkan salat tarawih berjemaah. Nampak tak cara berfikir Sayyidina Umar? Dia ada berbeza sedikit dengan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okey. Jadi akhirnya setelah dipujuk berulang kali, maka Sayyidina Abu Bakar pun menerima cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Jadi sekarang ni bila dah ada geng, Umar dengan Abu Bakar dah geng, dia cari geng baru. Dia pergi pula dengan Zaid. Zaid tolong kumpulkan Quran. Okey. Bila dia kata, Zaid pula cakap benda yang Abu Bakar cakap ke Umar. Macam mana kalau aku nak buat benda yang Rasulullah tak pernah buat? Jadi dia pun berfikir macam tu. Jadi Abu Bakar berkata kepada Zaid, innaka syabun aqilun la nattahimuk. Kami nampak kau ni orang muda, bijaksana, cerdik, tak pernah ada masalah, tak pernah ada kes, masuk mahkamah ke, tidur lokap, tak pernah. Masalah semua tak ada. Nampak awak ni orang hebat lah. Zaid ni muda, bukan yang nampak dengan Umar. Okey. Kemudian kau dulu adalah orang yang menulis wahyu untuk Rasulullah. Jadi kelayakan tu ada. Dia punya kredibiliti tu ada sebab dia tulis wahyu di sisi Rasulullah SAW. Maka fatatabba'i Quran. Jadi diterjemah dalam qaul literal, kamu ikuti Quran. Maknanya fatatabba' ni maknanya kamu carilah, follow up lah Al-Quran. Jangan terjemahkan. Fatatabba'i Qur'ana ijma'u. Maka kumpulkanlah Quran ni. Atau mungkin kata survey lah dulu ayat-ayat Quran ni semua. Perhatikan ayat Quran ni dan kumpulkan. Itu maksud dia. Okey. Dan kamu mengikuti Al-Quran, bukan kamu mengikuti Al-Quran. Okey. Kemudian Zaid bin Thabit kata, "Lau kallafuni naqla jabalin, maka ana athqala alayya mimma amarani." Kalau dah dia suruh aku angkat gunung, alihkan ke tempat lain, lagi baguslah daripada dia suruh aku tulis Quran ni. Kan? Maknanya dia kata beratnya arahan ni khalifah ni. Waktu khalifah Rasulullah. Khalifah suruh kumpulkan Quran dalam satu tempat. Kata baik kalau aku akan gunung lah daripada tulis Al-Quran ni kan. Bukan main payah kerja ni kan. Jadi akhirnya mereka pun memujuk Zaid
Okey, kerana Zaid bin Haris asalnya berkata, bagaimana kaifa taf'ala li syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa, bagaimana kau boleh berfikir buat benda yang Rasulullah tak pernah buat? Maka Abu Bakar kata, demi Allah ni benda yang baik. Jadi asalnya Abu Bakar pun macam dia juga. Tu Umar yang cakap dulu. Sekarang Abu Bakar nak cakap dekat Zaid bin Thabit, demi Allah ni benda baik. Ni benda baik, kita bukan buat benda jahat, ni benda baik. Maka akhirnya setelah Abu Bakar selalu memujuk Zaid, akhirnya Allah Ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima idea tersebut, seperti mana yang dilihat oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi seperti mana Abu Bakar dan Umar melihat perkara itu benda yang baik, maka Zaid juga akhirnya melihat perkara itu adalah perkara yang baik. Maka dia menghimpunkan Al-Quran. Itu bagian tatabbu' ni maknanya dia cari satu persatu. Maka dia cari ayat-ayat Quran yang pernah dituliskan pelempak-pelempak kurma, batu-batu, tulang-tulang, papan-papan, segala tempat yang pernah ditulis Quran ni, yang ada pada sahabat-sahabat ni, dan juga daripada hafalan para sahabat ni. Maka akhirnya berjadilah dihimpunkan semua ayat yang pernah diturunkan itu, dan didapati akhir surah Taubah. Ayat yang terakhir dijumpai oleh Zaid bin Thabit adalah akhir surah Taubah, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Pada siapa? Pada Sayyidina Abu Khuzaimah al-Ansari, yang tidak didapatinya daripada orang lain. Okay? Jadi bila dah kumpul semua, maka dipanggil satu kumpulan itu dipanggil As-Suhuf. Okay? Kemudian disimpanlah suhuf itu oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga kewafatannya. Kemudian diserahkan kepada Umar. Okey, pada pemerintahan Umar. Kemudian bila Sayyidina Umar meninggal, disimpan pula oleh anaknya, iaitu Hafsah binti Umar. Okey. Jadi ini sikit ada biodata Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit lahir pada 11 sebelum Hijrah, meninggal pada tahun 45 Hijrah. Jadi maknanya dia ni memang anak muda lah, kita kata. Mungkin pada zaman Abu Bakar tu, kalau dia lahir pada tahun 11 sebelum Hijrah, maknanya waktu Hijrah tu dia 11 tahun, dan kemudian di Madinah 10 tahun Nabi hidup, maknanya dia 21 tahun. Jadi mungkin pada zaman Abu Bakar tu dia baru 22 tahun, 23 tahun. So Abu Bakar dengan Umar ni dah senior lah, dah 60 tahun kan. Dia kata dah kibar kan. Jadi Zaid ni adalah sahabat yang muda kan, syab, pemuda yang bijak, pemuda yang banyak diberi Rasulullah SAW. Okey, dia menjadi ketua lajnah, okey, untuk menghimpunkan mushaf pada zaman Abu Bakar dan juga Uthman. Okey, baik. Seterusnya, baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Masahif dengan sanad yang hasan daripada Abdul Khair, katanya, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, a'zamun nasi fil masahif ajran Abu Bakr rahmatullahi ala Abi Bakr wa huwa awwal man jama'a kitab Allah. Orang yang paling besar pahalanya dalam pengumpulan Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Bakar. Dia orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Jadi bayangkan Quran semua yang ada pada hari ini, dengan yang warna-warninya, dengan yang Android-nya, dengan yang iOS-nya, dengan yang AI-nya, dengan yang pen-nya, dengan yang segala macam bentuk mushaf ni, semua ni pahala dapat pada siapa? Pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah dia tak kumpulkan Quran ni, maknanya belum tentu Quran ni ada, dihimpunkan. Okey, jadi semua apa yang kita buat ni pahalanya ada pada orang-orang yang terdahulu. Kan kita baca Quran ni ada pahala selain daripada mak ayah yang mengajar kita, ustaz-ustaz yang mengajar kita,
imam-imam yang ada dalam sanad Al-Quran kita, yang menyampaikan Al-Quran pada kita, Imam Asy-Syatibi yang mengarang kitab Syatibi yang menjadi rujukan pada kita, Imam Hafs, riwayat yang kita baca ni mesti dapat sikit dekat Imam Hafs, Imam Asim, guru kepada Imam Hafs, guru-guru mereka daripada kalangan tabi'in dan sahabat, dan juga Rasulullah SAW. Jadi bila kita baca Quran ni, kita tak tahu pahala kita ni sebenarnya pergi pada siapa lagi. Yang berjasa membuatkan kita ni boleh baca Al-Quran. Jadi kita hendaklah jadi sebahagian daripada rantaian ini, daripada silsilah ini. Mudah-mudahan ada orang pada zaman akan datang membaca Al-Quran, ada pahalanya untuk kita tanpa kita kenal pun dia siapa. Kan? Ada anak-anak murid kita, punya anak murid, punya anak murid, punya anak murid yang baca Quran, rupanya sampai pahalanya kepada kita. Sebab kalau dah tak ada guru dia, kalau dah guru dia tak ada kepada guru dia tu, kalau dah guru itu tak ada, guru itu tak ada, tak sampai pun satu dekat dia. Dia tak boleh hafal Al-Quran. So jangan nampak Al-Quran kita baca pahala untuk kita je, tapi sebenarnya banyak pahala untuk orang lain. Dan kita pun boleh jadi orang yang sama dengan berkhidmat kepada Al-Quran dengan apa cara yang adalah. Okey, baik. Jadi itu selesai cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita ada cerita tentang zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti kita akan cerita pada minggu hadapan penghimpunan ataupun pengumpulan mushaf kali ketiga. Kali ketiga lah kalau kita kira Rasulullah sekali. Okey, pada zaman Sayyidina Uthman. Dan kita akan nampak daripada hadis ini apa perbezaan yang ada pada zaman Abu Bakar dan juga pada zaman Uthman, dan kenapa dibuat sekali lagi pada zaman Uthman bin Affan. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak kita dapat baca. Seronok belajar tajuk ni. Kita dapat kenal bagaimana Al-Quran kita ni daripada zaman Nabi SAW turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai lengkap semua ayat itu turun. Kemudian Rasulullah wafat. Kemudian Al-Quran ni dihimpunkan pada satu mushaf dalam zaman Abu Bakar. Kemudian disusun sekali lagi, disalin pada beberapa salinan pada zaman Uthman, dan seterusnya kita akan lihat bagaimana ilmu Al-Quran ini berkembang sedikit demi sedikit sampai hari ini kita yang datang beribu tahun selepas ketiadaan Rasulullah ini masih boleh menikmati kalam Allah ini dengan keasliannya dan ketulinannya. Semuanya adalah kerana taufik, kerana janji Allah SWT dan juga jasa orang-orang yang terdahulu yang kita tak pernah jumpa, kita tak pernah kenal, tapi mereka adalah sebab bagi kita boleh menikmati Al-Quran ini pada hari ini. Masih lagi ada orang boleh hafal Quran pada tahun 1447 Hijrah ni dengan Al-Quran yang asli, dengan Al-Quran yang tulis, dan Al-Quran yang akan kekal asli, akan kekal tulis sampailah hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.